Digonggong kat situ. Oh. Macam. Wah. Hah? Iya ke? Wah. Aduh, kena badan kau. Mana? Itu dia. Iya, pada bro. Kena macam ni. Yang ni kalau betul. Ni baru betul Oh, lama. Mana ikan ni? Ikan. Tak. Madam. Amanda dapatkan ikan. Amanda dapatkan ikan. Dia hilang. Amanda, kalau kau dapat ikan, kau orang first dalam family kita, kau dapat ikan. Perempuan. Kau macam ngek-ngek. Yang dapat ikan kan? Kau macam ngek-ngek. Madam ni. Ngek-ngek tak dapat. Amanda kena orang pertama dalam family kita. Ha. Dia dapat ikan. Ye, dapat roti. Dia dapat roti. Bersyukurlah dapat roti. Dah balik. Sabar, ada balik. Oh, you. You. Ya. Lala salah minum. Jarang-jarang saya dapat makan. Ha? Yang. Yang. Okey, berapa? Weh. Dapat ikan. Anda tak boleh macam tu lari tau. Semua melayankan. Dah lari dah turun dah. Layan ke? Semua melayankan. Jom. Ni kenapa? Mana saya tahu. Biarlah. Tariklah. Sabar. Ha. Scam. Apa dah? Macam tengah exercise. Kita tengah saiz. Baguslah. Iya betul. Jangan. Lamalah tadi ikan lah. Ada. Awak yang tak nak cari. Macam cermin tu. Apa dah? Ada. Try. Kita try pakai udang. Oh. Os. Mana Acah si dorang je dapat. Wah. Meja itu Ikan apa tu? besar udang. Tilapia. Ya. Wah. Dapat tilapia. Dia punya udang besar. Wah, ikan tilapia. Tak dapat dah, banyak dah. Semua tukar pakai daripada roti, semua pakai udang. Dah senang. Dapat je korang. Itu ikan tadi yang terlepas tadi. Dia ni nak tengok. Mana? Jadilah. Buat main-main. 3 poin. Kosong. Siapa yang dah turun? Suruh turun. Belum. Dapat juga. Itu Amel. Jadilah main tarik ikan. Ada lagi. Wah. Anda nak try mancing. Dapatlah. Dapat. Mel,
Jadilah. Manda berapa ikan? Ni berapa ikan? Ambil gambar. Jom, ambil gambar. Dah dapat lampam. Dapat lampam. Kita pesta ikan kecil-kecil ini. So kita buat macam ni. Kita letak. Sayang, tolong cabut dekat Abah. Baik Abah. Tolong cabut baik Abah. Okey. Ada ambil video. Awak cabut lah. Awak pandai siapa tak? Ya, mana tempat besar? Badak, baby. Buka dulu, baby. Wah, Lala dapat ikan lah. Tak turun. Macam mana ni? Mana Don? Tak, nak pasang kan? Ni pun lapor dia lagi. Belah ni turun. Sir, dapat ikan. Kita mula-mula pakai roti tak dapat. So kita cari udang kat tepi-tepi ni. Kita letak roti dalam tu. Sekejap lagi nampak udang mana. So kita guna umpan udang. Kau mana ni? Denalin. Dapat lagi. Oh, ikan besar. Oh my god, bro. Ikan apa? Tilapia. Wow. Siapa dapat? Angin. Eh? Tak, Angin letak. I nak sahur udang. Sini. Apa? Sahur depan ni je. Kan? Tapi dah mati, tapi dah ke dalam. Dapat ikan. Dapat! Dapat ikan. Wih, lampam. Wah, kita dapat tilapia. Wah, saya dapat lah. Saya dapat ikan lagi. Ikan yang ketiga. Ikan yang ketiga. Okey. Sekejap. Sekejap, ikan dia belum buka lagi. Syok pula macam tu. Syok lah. Dia ni cepat dia. Aduh, dia ni dah tarik dia ni tadi. Amanda, cepat Amanda. Mancing. Oh, sabar. Okey lah. Mancing. Ini dah dapat ikan yang ketiga. Ayah tu. Ada tu dapat kecil Kecil. Okey, thank you. Simpan dekat kantong. Yeay. Tapi Daniel dengan saya dia paling besar. Ibu pula. Nah, medium. Saya bagi punya main yang besar. paling Okey. besar. Okey. Udang. Ingatlah. Jeruk. Saya tak tahu jatuh atau tak tahu. Saya tinggal jalan sini je Cerumen tu. Nak tengok. Wow. Tadi ikan. Ada, tunggulah sikit lagi. Jauh. Ni nak iswam. Itulah tadi. Iswam. Dah tak ada gas dah. Pandai pancing. Alah, dia dah masuk. Apa hilang? Apa lali? Tengok mana? Medium Mana tengok? Mana? Bagi Daniel. Cepat. Gulung. Sabar. Sini. Tengok bawah walaupun kecil. Okey dah. Dah habis masa. Jom kita balik. Daripada pukul 2 tadi sampai ni dah pukul 7. Bising betul. Ni lawannya view. So hasil ikan kita. Ya. So hasil ikan kita. Hasil dia
Tara. Kata lapia, kelampam. Adalah 2 kilo kot. Banyak juga terdapat. Tu lagi. Sebesar tu. Dah, jom. Next time dia datang lagi. Best juga. Layan. Tarik. Seronok juga layan. Dah. Jangan di itu lagi. Dah. Next time kita boleh repeat lagi datang. Apa nama kolam ni? Mana ni? Kolam apa nama ni? Kolam tofu. Undang. Bawang. Tengok first time atas ni. Bolehlah layan. Bye, udah. Palingnya udah. Okay. Bye.